Tak nangis. Ingat tak balik. Tak nangis. Betul. Ingat tak balik. Bawa tak balik Haizul. Last minute balik. Bawa tak dia tuli sikit. Tak menipu dah. Macam mana? Hari kerja. Dah pergi balik mandi kat aku. Jap. Dah pergi balik. Mandi kat aku kan. Apa nak balik dah member. Nak balik. Ya, nak balik. Bye. Nak balik dah. Ya, jom. Balik. Pergi alamat balik tau. Tak nak. Orang gede raya. Pergi sekarang. Sekarang lagi. Barang aku nanti sampai. Bye. Nak try tak? Saya nak dia pusing. Macam dia aja tapi dah pusing. Jom pusing. Ini. Oh ikut je. Hai guys. Zoom sangat. Kat ni. Oh okey. Kat berapa? Kat lu. Selamat balik. UBC bubar. UBC bubar sementara. Selamat Hari Raya Izan, Rahmat, Lek dan juga Pati. SJK kita. Baik guys. Nafas sudah ada. Coklat sudah ada. Okay, so sekarang kita dah sampai Queen Alia Airport. So kita dah tunggu kita punya flight pukul 3. Assalamualaikum semua. So sekarang kami di kepada Mama Amin. Selamat Hari Raya. Macam Hari Raya untuk Mama Amin. Mama Amin selamat Hari Raya. Bapak Amin tak Bapak Amin. Bapak Amin mah. Bapak Amin. Amin bin Syafi'i. Selamat Hari Raya Pakcik Syafi'i. Ya. Datuk. Kakak Amin. Ya aku tak tahu nama kakak dia. Raya cakap lah kakak Hari Raya. Malaysia. Aku tak ada lagi. Kau ajar. Selamat Hari Raya. Kawan-kawan Amin. Oh ada. Kawan Amin. Student Amin. Ni lagi main PES ni. Main PES lagi ni. Wish birthday. Wish birthday. Selamat Hari Raya. Hari Raya kat keluarga Amin. Okay guys, hari ni pukul 1.21 kita kat Aman lagi. So nak tunggu apa ni, kita nak pergi dekat apa tu. Okay guys, sebenarnya kita nak pergi dekat Bangkok. Kita akan aku tak nak cakap. يرجى الانتباه على المسافرين المهاجرين إلى القاهرة على متن طيران الملكية الأردنية الرحلة رقم RJ507 الصعود إلى الطائرة من البوابة رقم 104. Kami dalam terowong nak pergi daripada Aman ke Bangkok. So tak tahu lagi nak cakap apa sebab tak ada banyak lagi ekspedisi yang telah kami lalui. So kalau tengok depan sekarang tengah jalan. But in Malacca's current, so sekarang kita dah dekat Thailand. So kita dah tunggu flight kita balik Malaysia. Baru renew kita punya tiket. Lepas tu tadi kita orang naik RJ apa tu nama dia yang ada 4 nombor tu. Tiba-tiba dia ditukar kepada Malaysia pula, Malaysia Airlines. Oh, ditukar? Patutlah. Itu yang kita kena dapat yang ni. Tu kita sekarang tengah menunggu kita punya flight daripada Thailand ke KL pula. Sama-sama kita nantikan surprise Amin kepada ibu dia.
and currently ready for departure, and just waiting for a few minutes before we receive our pushback clearance from air traffic control. Kepada anda yang mengakhiri penerbangannya di sini, selamat beristirahat, dan kepada yang akan meneruskan perjalanan, selamat menuju ke destinasi yang seterusnya. Terima kasih. Jika disertai kesalahan anda boleh dikenakan hukuman yang paling berat. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL Terminal 1. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Okay, nampaknya inilah perpisahannya. Kami berpisah ke Johor dan Melaka. Okay, nampaknya kami semua akan balik ke tempat masing-masing. Amin ke Melaka. Amin ke Johor, aku ke Melaka. Okay, let's go. Oh, tersampai pula. Sampai. Okay, so sekarang ni pukul 6.42 pagi. Kita sekarang nak tunggu bas untuk pergi ke Melaka. Okay, so sekarang kita dekat Melaka. Sekejap lagi kita akan gerak balik Johor. Nak raya haji tengah-tengah malam, bas rosak. Pukul 2 pagi. Sampai pukul 1 pagi, bas tak ada bas lagi tak tukar. Okay, kita on the way balik ke kampung. Saya balik dengan Su dengan Busu. So nanti kita sambung nanti kat kampung. Okay, so sekarang kita dah sampai rumah. Allah, ada pakcik pula. Dah sampai dah? Dah kereta dah ni. Kita tengah tunggu. Dah sampai? Kat luar? Dalam kereta. Tengah dekat pintu kayu tu kan? Kena buka kunci. Ya, okay. Okay, sekarang kita belum masuk lagi. Sekejap, kita tengah tunggu ada orang panggil. Tapi sekarang tak ada siapa lagi panggil. Apply kau batuk sebab
senang sikit nak plan masuk situ, masuk sini. Nanti anda masuk belah mana? Kalau kita masuk tingkat rumah bilik atuk kan. Tak ada. Masuk. Okay, busa tengah cek tudung atuk. Busa tengah cek tudung atuk. Tu tengah play tu. Happy anniversary. Api botak sama. Dia sendiri lah. Dia mention banyak kali tu baru tengok. Siapa ni? Umi ingat kan? Baju putih. Ada tampan. Ni Toki Koplo. Bang, sedikit. Mana benda yang mana? Surprise. Ajo, memang kau ajo. Okay dah, berjaya. Atuk betul panjang ni.